Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ungkapan ni kita dah belajar untuk episod yang kedua ataupun episod yang ketiga, iaitu sapaan. Iaitu macam mana kita nak menyapa ataupun kita nak memulakan perbualan kita dengan rakan kita yang boleh berkomunikasi ataupun bertutur dalam bahasa Arab. Okay, jadi ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Okay, selamat datang ke sesi audio siar Jom Berbahasa Asing, iaitu Jom Berbahasa Arab bagi episod yang ke-6. Kita dah 5 episod persiaran sebelum ni, dan untuk yang ke-6 kita akan membicarakan ataupun berkongsi berkenaan dengan aktiviti bersama keluarga. Ataupun dalam bahasa Arab kita sebut sebagai Al-Anshitah Al-Usariyah. Al-Anshitah iaitu aktiviti, Al-Usariyah adalah merujuk kepada keluarga yang kita lakukan bersama keluarga kita. Okay, jadi untuk hari ini, apa yang saya akan kongsikan kepada para penonton dan juga adik-adik di rumah yang menonton. Okay, kita ada 3 perkara yang saya nak kongsikan. Yang pertama adalah kosakata. Kosakata nama aktiviti yang kita lakukan bersama keluarga kita, sama ada di hujung minggu ataupun ketika cuti sekolah ataupun di hari cuti lah kan. Okay, yang kedua adalah contoh ayat. Macam mana kita nak gunakan kosakata ataupun frasa kata kerja yang kita dah belajar untuk kita gunakan dalam ayat yang lengkap. Kita bagi satu contoh ayat lengkap dan adik-adik ataupun para penonton sekalian boleh guna dalam perbualan ataupun nak menyatakan apa yang dilakukan semasa cuti sekolah. Dan yang seterusnya adalah yang ketiga, iaitu kita kongsikan sedikit perenggan untuk memperkenalkan keluarga kita. Kita nak kata, oh ni keluarga saya, ayah saya siapa, okay, namanya apa, kerja apa dan sebagainya lah secara ringkas. Dan boleh gunakan template yang saya kongsikan untuk perbualan lah dan juga memperkenalkan lah ahli keluarga anda kepada rakan-rakan yang anda baru jumpa. Okey, seterusnya kita lihat sedikit murajaah ataupun ulang kaji apa yang kita dah belajar dalam episod 5 sebelum ni, iaitu dengan topik keluarga. Okey. Jadi hari ni kita akan kongsikan kosakata yang ada tambahan saya, maksudnya merujuk kepada ayah saya, mak saya dan seterusnya lah. Okay. Jadi kita akan kongsikan sedikit saja. Untuk yang selebihnya, anda boleh tonton semula episod 5 and Jom Berbahasa Arab episod 5 di YouTube channel ITBM TV. Okey, jadi kita sama-sama kita ulang kaji. Okey, untuk kalau kita nak kata emak saya ataupun ibu saya, kita boleh kata ummi. Ummi. Hadhihi ummi. Ini ibu saya. Hadhihi ummi. Kalau bapa ataupun ayah, kita boleh sebut abi kan. Ayah saya, abi. Hadza abi. Kita nak perkenalkan kepada rakan-rakan kita. Okey, ni ayah saya. Hadza abi. Okey, jadi ummi untuk ibu saya, abi ayah saya ataupun bapa saya. Okey, kalau saya kita apa kita kata dalam bahasa Arab ana, ana. Ana, abi wa ummi. Begitu dia dalam bahasa Arab begitulah. Ana itu saya, ummi ibu saya, abi ayah saya. Okey, seterusnya kita nak memperkenalkan abang kita ataupun adik lelaki kita. Kita boleh kata hadza akhi. And hadza akhi. And akhi boleh digunakan merujuk kepada abang, iaitu saudara lelaki kita yang lebih tua, ataupun adik lelaki kita, iaitu saudara lelaki kita yang lebih muda lah. And adik ataupun abang, kita akan guna akhi. And hadza akhi. And okay, kalau kakak ataupun adik perempuan, kita kata ukhti, hadhihi ukhti. And ukhti, kakak saya ataupun adik perempuan saya. Okey. Seterusnya kalau sebagai ibu bapa, kita parents. Kan, kita datang sekolah, oh nak memperkenalkan, oh ni anak saya ni. Okey, jadi kita akan kata anak lelaki saya, ibni. Ibni, anak lelaki saya. Okey. Kalau anak perempuan saya kan, si ayah pula perkenalkan anak perempuan saya ni. Kan, jadi dia akan kata hadhihi ibnati. Kan. Hadhihi ibnati, ini anak perempuan saya. Jadi ibnati tu anak perempuan saya. Ataupun dia boleh kata binti. Kan. Binti pun merujuk kepada anak perempuan saya. Okey. Ibni anak lelaki saya, ibnati ataupun binti anak perempuan saya. Okey. Jadi kalau kita nak memperkenalkan kan, jadi kita dah balik kampung, kita beraya, inilah atuk saya kan, atuk saya. Hadza jaddi kan. Ini datuk saya. Jadi datuk saya dalam bahasa Arab jaddi kan. Kalau jaddun sahaja
tu merujuk kepada datuk kan. Datuk secara general ataupun secara umum. Tapi kalau kita kata jaddi iaitu atuk saya kan. Okey, kalau nenek pula jaddati, nenek saya kan, tok wan saya, tok saya kan, jaddati. Okey, kalau datuk jaddi, datuk saya, jaddati, nenek saya. Okey. Jadi itu sahaja untuk yang kita nak murajaah ataupun ulang kaji yang episod sebelum ni. Untuk yang lebih-lebih iaitu sepupu, anak saudara dan sebagainya, boleh rujuk episod 5. Okay, kita akan kongsikan juga link di description untuk lihat kembali topik keluarga dan apa itu anggota keluarga yang kita sebut dalam bahasa Arab. Okey. Seterusnya kita beralih kepada aktiviti. Okay, jadi aktiviti yang common ataupun yang kebiasaannya kita lakukan bersama keluarga, confirm lah kita makan semeja kan, ataupun kita makan bersama-sama ahli keluarga kita. Jadi kalau dalam bahasa Arab, okay, kita boleh lihat di sini ada 3 yang saya kongsikan kepada anda. Iaitu yang pertama adalah macam mana kita nak kata kita bersarapan, kami bersarapan. Dan kita akan kata natanawalu al-fatur. Natanawalul fatur. Al-fatur adalah sarapan ataupun breakfast. Natanawal ni makan lah. Makan. Al-fatur sarapan. Jadi maksudnya kami bersarapan. Natanawalul fatur. Okay. Al-fatur sarapan. Kalau tengah hari, kita makan tengah hari. Tengah hari dalam bahasa Arab, makan tengah hari kita kata al-ghada. Al-ghada. Jadi kita pun kata natanawalul ghada. Kami makan tengah hari. Natanawalul ghada. Al-ghada. Al-ghada makan tengah hari. Manakala kalau untuk makan malam dalam bahasa Arab kita sebut al-asha. Al-asha. Okay. Ramai antara kita yang selalu tertukar antara al-asha dan juga al-isha kan. Al-isha adalah waktu isyak tu kan, yang kita kata kita salat fardu isya kan. Itu isya. Dia berbaris bawah ain dia. Tetapi kalau al-asha baris atas ataupun fathah, itu merujuk kepada makan malam. Jadi natanawalul asha. Kami makan malam. Okey. Jadi ini aktiviti dia. Jadi kena ingat natanawalul fatur iaitu kita makan breakfast, kita makan sarapan. Natanawalul ghada, kita makan tengah hari kan. Di waktu tengah hari kita makan tengah hari bersama keluarga. Natanawalul ghada. Kalau dia makan malam kita kata natanawalul asha. Natanawalul asha. Okey, jadi saya bagi satu contoh. Okey. Contoh ayat. Contoh saya sendirilah saya berkata. Atanawalul asha, saya makan malam ma'a usrati, bersama-sama keluarga saya. Di ghurfatit ta'am, di ruang makan ataupun dinner room lah. Okay. Jadi atanawalul asha ma'a usrati fi ghurfati at-ta'am. Okay, mungkin boleh pancarkan di skrin. Okay, boleh dilihat di sini. Saya sebut, jadi anda dengar bagaimana cara kita nak pronounce ataupun kita sebut. Atanawalul asha ma'a usrati fi ghurfati at-ta'ami. Atanawalul asha ma'a usrati fi ghurfati at-ta'ami. Iaitu saya makan malam bersama keluarga saya di ruang makan. Okey. Seterusnya kita lihat pula aktiviti yang seterusnya. Aktiviti yang biasa juga kita buat bersama ahli keluarga kita adalah menonton televisyen kan. Ataupun singkatan bagi televisyen adalah TV kan. Okey, jadi menonton TV, kalau kita kata saya kan, saya menonton TV, usyahidut tilfaz. Usyahidut tilfaz kan. Di sini ada sedikit typo, sepatutnya saya di sini. Usyahidut tilfaz. Usyahid, saya yang tonton. Kan? Kalau nusyahid, kita tukar kepada huruf nun. Nusyahid, nusyahidut tilfaz, maksudnya kami menonton TV. Jadi dia ramai-ramai, jadi nusyahid lah. Okay. Contoh kita lihat di sini, contoh ayat. Okay. Kita nak kata saya melihat kan. Usyahidut tilfaz, saya menonton ataupun melihat, nonton TV. Ma'a akhi, kan, bersama kakak saya kan. Kita dah belajar tadi. Akhi, kakak saya ataupun adik perempuan saya. Kakak, abang lelaki akhi, maafkan saya. Akhi adalah abang ataupun adik lelaki saya. Manakala ukhti wa ukhti adalah kakak ataupun adik perempuan saya lah kan. Jadi akhi untuk maskulin, ukhti untuk feminin. Jadi dikatakan kat sini, saya menonton televisyen bersama-sama ma'a akhi, iaitu abang ataupun adik lelakinya lah. Adik lelaki saya. Wa ukhti,
sama ada kakak ataupun adik perempuan saya, di ghurfatil ma'isha. Ghurfatil ma'isha merujuk kepada living room ataupun kita kata ruang tamu dalam bahasa Melayu, ruang tamu. Jadi ayatnya yang lengkap adalah saya menonton televisyen, usyahidu tilfaz ma'a akhi wa ukhti bersama abang dan kakak saya fi ghurfatil ma'isha di ruang tamu. Okey. Seterusnya kita lihat, biasanya di rumah-rumah, ibu ataupun mak kita confirm akan busy di dapur. Kan? Melainkan hari inilah, kebanyakan mak ayah pun kita dah order Foodpanda ataupun Grab kan. Jadi kita order, kita pesan makanan dari luar lah. Tapi kebiasaannya, ibu-ibu memang akan berada di dapur, akan masak untuk ahli keluarga. Jadi, kalau untuk kita kata ibu, kan, secara general ibu memasak makanan, kita akan sebut tatbakh. Tatbakh iaitu memasak. Ibu memasak. At-ta'am, makanan. Tatbakhul at-ta'am. Ibu memasak makanan. Okay. Jadi contoh ayat kita lihat di sini. Tatbakhu ummi. Ibu saya memasak. Tatbakhu ummi. At-ta'am al-ladhith. At-ta'am, makanan. Al-ladhith, yang lazat. Fil matbakh. Di dapur. Okay. Jadi sama-sama kita ulang ayat ni. Jadi kita kata tatbakhu ummi at-ta'am al-ladhith fil matbakh. Okey, kita ulang lagi sekali ayat yang sama. Tatbakhu ummi at-ta'am al-ladhith fil matbakh. Jadi kita kata ibu saya memasak makanan yang lazat ataupun sedap di dapur. Jadi inilah ayat lengkap yang kita boleh gunakan kata kerja yang saya tunjukkan tadi. Okey. Seterusnya, okey, ni aktiviti yang wajib kita buat bersama keluarga. Kena buat ramai-ramai. Kalau buat seorang-seorang, tu bebanlah kepada mak kita kan untuk mengemas ataupun gotong royong bersihkan rumah. Okay, jadi dalam bahasa Arab, kita kata tanzif kan. Tanzif ni adalah membersihkan. Tanzif daripada perkataan nazafah kan. Kita belajar nazafah. Nazafah adalah kebersihan. Jadi tanzif ni membersihkan kan. Perlakuan ataupun kata kerja yang menunjuk kepada membersihkanlah tanzif. Tanzif al-manzil. Tanzif al-manzil. Okey. Jadi kalau contoh ayat yang saya kongsikan di sini iaitu usa'idu. Usa'idu iaitu saya membantu ataupun saya menolong walidayya. Walidayya. Kan? Walidayya ibu bapa saya. Kan? Kalau walidan ibu bapa secara general. Walidayya maksudnya ibu bapa saya, mak ayah saya. Walidayya. Fi tanzifil manzil untuk mengemas ataupun membersihkan rumah. Fi nihayatil usbu'. Fi iaitu pada, nihayah penghujung ataupun hujung, al-usbu' minggu. Maksudnya fi nihayatil usbu' merujuk kepada hujung minggu. Maksudnya saya membantu ibu bapa saya membersihkan rumah pada hujung minggu lah. Okay. Okay, sekali lagi kita ulang. Kita sebut ayat ni sama-sama. Usa'idu walidayya fi tanzifil manzil fi nihayatil usbu'. Usa'idu walidayya fi tanzifil manzil fi nihayatil usbu'. Okey. Seterusnya, okey, ni pun perkara yang biasa tapi biasanya dia taklah kerap setiap minggu. Kita akan lakukan mungkin 2 bulan sekali kan. Kita akan melawat ataupun menziarahi saudara mara lah. Kan? Okey, kalau kita nak kata kami menziarahi ataupun melawat saudara mara, kita boleh kata nazurul aqarib. Nazurul aqarib. Kan? Nazuru tu maksudnya kami melawat atau kami menziarahi. Al-aqarib merujuk kepada saudara mara lah kan. Sebab tu kita dalam bahasa Melayu kita ada qarabat kan. Qarabat, kaum kerabat. Itu saudara mara lah. Okay, jadi contoh ayat kita boleh lihat di sini. Ana, iaitu saya, ana. Wa usrati, bersama keluarga saya. Dan keluarga saya. Nazuru, kami melawat, kami menziarahi. Jaddi. Jaddi tadi kita dah belajar apa tadi jaddi? Jadi iaitu jaddi datuk saya jadi. Okay. Wa jaddati, dan nenek saya kan. Fil qaryah iaitu di al-qaryah adalah kampung.
Kan? Sebab tu perkataan qaryah ni pun masih digunakan lagi kan. Contohnya masjid qaryah ataupun surau qaryah dan sebagainya. Qaryah tu merujuk pada kampung. Jadi sebab tu kebanyakan perkataan bahasa Arab diserap masuk juga untuk penggunaan dalam konteks bahasa Melayu. Okey. Sama-sama kita ulang lagi sekali ayat ni. Kita ulang sama-sama sekali. Ana wa usrati nazuru jaddi wa jaddati fil qaryah. Okay, jadi tu ayat kita kalau kita nak beritahu rakan-rakan kita, hey kawan, minggu lepas ataupun hari tu saya pergi melawat datuk saya dan nenek saya kat kampung. Jadi dia boleh guna ayat ni. Okey, seterusnya. Okey, ni bagi mereka yang rajin lah kan. Dan saya pun jarang berkebun. Jadi kalau kita nak kata kita ataupun kami menanam pokok, kita akan kata nazra. Nazra. Nazra ni menanam. Al-ashjar adalah pokok lah. Ashjar ni banyak ataupun kata jamak. Pokok-pokok kan. Jadi bukan satu pokok lah kita tanam. Kita tanam banyak. Jadi nazra'ul ashjar. Nazra' al-ashjar. Okay, jadi contoh ayat kita lihat. Ana, saya, ana, wa ukhti dan kakak saya ataupun adik perempuan saya. Nazra'u. Nazra'u menanam. Al-ashjar iaitu pokok-pokok. Fil hadiqah. Fi iaitu di. Al-hadiqah. Al-hadiqah ni boleh merujuk kepada taman, boleh merujuk kepada kebun. Jadi kat sini saya nak masukkan kebun lah. Fil hadiqah. Lepas tu khalfa. Khalfa di belakang. Manzilina. Manzilina rumah kami. Jadi fil hadiqah di kebun ataupun di taman belakang rumah saya. Khalfa manzilina di belakang rumah kami lah. Saya dengan kakak saya ataupun saya dengan adik perempuan saya. Jadi kita ulang ayat ni. Ana wa ukhti nazra'ul ashjar fil hadiqah khalfa manzilina. Di belakang rumah kami. Okey. Jadi kita dah lihat beberapa kata kerja sebelum kita masuk ke segmen yang ketiga. Kita lihat beberapa kata kerja. Yang pertamanya makan. Makan natanawal. Dan kami makan natanawalu. Ni makan. Kalau makan, sarapan al-fatur. Kalau makan tengah hari, al-ghada. Kalau makan malam, al-asha. Okay, jangan tertukar. Jangan kata sarapan tu al-asha pula. Sudah, pening kepala orang yang mendengar je. Okay. Jadi kita kata fatur, sarapan, ghada, makan tengah hari, asya adalah makan malam. Okey. Jadi ini contoh ayat yang kita dah belajar tadi. Ingat, ghurfatit ta'am. Ghurfatit ta'am adalah meja makan, ruang makan kita. Ghurfah at-ta'am. Ghurfatit ta'am. Okey, seterusnya nusyahid. Nusyahidut tilfas ataupun usyahidut tilfas merujuk pada menonton TV. Dan ingat, dalam bahasa Arab kita tak sebut TV. Kita sebut tilfas. Tilfas. Jadi tilfas adalah TV. Ataupun ada yang sebut juga television kan. Maknanya daripada perkataan television. Okay, jadi kita lihat di situ dan kita belajar juga ghurfatul ma'isha iaitu ruang tamu lah. Okay. Jadi seterusnya perbuatan memasak. Memasak kita sebut tatbakh. Okay. Contoh kalau mak kita masak tatbakh. Tatbakh al-um. At-ta'am. Kan? Ibu kita memasak makanan. Memasak tatbakh. Kan? Lepas tu kalau kita lihat di sini al-matbakh. Matbakh ni merujuk kepada tempat kita masak. Iaitu dapur. Okey. Seterusnya kita lihat di sini kita belajar membersihkan rumah. Iaitu tanzif al-manzil. Kalau kita membantu kita sebut usa'idu. Usa'idu. Okay. Nihayatil usbu' kita belajar apa? Iaitu hujung minggu. Jadi kita nak cakap hujung minggu kita sebut je. Nihayatul usbu'. Okey, seterusnya kita belajar tentang melawat saudara mara atau menziarahi. Kita boleh guna perkataan nazur, nazurul aqarib. Kita melawat saudara mara. Nazurul aqarib. Contoh kalau kita melawat keluarga, nazurul usrah. Nazuru melawat atau menziarahi. Okey, qaryah tadi kita kata qaryah adalah kampung lah. Bila orang sebut kampung sama dengan qaryah. Okey. Seterusnya kita lihat menanam, yang kita dah lihat tadi menanam ataupun kita orang panggil tanam pokok lah, berkebun lah. Jadi kita sebut nazra iaitu menanam, kami menanam. Al-ashjar pokok. Nazra'ul ashjar,
kami menanam pokok. Lepas tu kita belajar hadiqah. Hadiqah boleh merujuk kepada taman ataupun kebun lah. Okay. Jadi kita masuk ke segmen yang terakhir, iaitu bagaimana ataupun macam mana cara kita nak perkenalkan keluarga kan. Okay, kita bagi satu perenggan ringkas lah. And kalau bagi mereka yang dah lihat episod Jom Berbahasa Itali episod 5, Cik Patricia ataupun kakak Patricia kita dah kongsikan macam mana kita nak memperkenalkan ahli keluarga kan. Kita ramai ke, sikit ke dan sebagainya. Jadi boleh perkenalkan. Begitu juga saya nak kongsikan dengan anda bagaimana kita nak memperkenalkan ahli keluarga. Jadi ini adalah salah satu contoh lah. Okay, sama-sama kita lihat di skrin. Okay, saya baca dulu, dengar dulu dan saya akan ulang lagi sekali. Boleh sama-sama baca bersama dengan saya. Okay, yang pertama, kita lihat perenggan ni. Okay, dia boleh paparkan di skrin. Okay. Hadhihi usrati. Hadhihi usrati. Ni keluarga saya. Ini keluarga saya. Usrati, keluarga saya, saghiratun. Kecil je. Kan? Kecil je. Saghiratun. Kan? Kalau kabiratun, besar. Saghiratun, kecil. Okay. Jadi nak kata kat sini, keluarga saya ni kecil, tak ramai. Usrati, saghiratun. Okay. Wahadha abi. Okay. Wahadha abi. Okay. Ni ayah saya. Wahadha abi. Ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Wahwa, dan dia, muallimun, seorang guru. Wahadhihi ummi. Ini ibu saya. Ismuha, namanya Fatimah. Wahia rabbatul bait. Dan dia rabbatul bait, iaitu seorang suri rumah. Suri rumah tangga lah. Okay, lepas tu dia kata apa pula? Li thalathatul asyiqqa. Li kat sini maksudnya saya ada kan, saya memiliki ataupun saya mempunyai. Li thalathatul asyiqqa. Thalathah tu 3, al-asyiqqa tu adik-beradik lah kan. Maksudnya saya ni ada 3 adik-beradik. Kan, saya ni 3 beradik. Okey. Wa ana, dan saya, al-ibnu thalith, saya anak yang ketiga. Kan, saya anak yang ketiga. Akhi yang kita dah belajar tadi, akhi iaitu abang saya ataupun adik lelaki saya lah, tapi dalam konteks saya ni kan saya dah cakap saya anak ketiga, jadi saya ada seorang kakak lah ataupun abang dan abang lah. Jadi abang saya, akhi ismuhu Zaid. Akhi ismuhu Zaid wa ukhti ismuha Aisyah. Kan, kakak saya namanya Aisyah. Uhibbu usrati hubban jamman. Uhibbu usrati, saya sayang keluarga saya, hubban jamman, sayang sangat-sangat. Okay. Jadi sama-sama saya ulang balik. Okay, kita baca sama-sama. Hadhihi usrati saghiratun. Wa hadha abi ismuhu Ahmad. Wa huwa muallimun. Wa hadhihi ummi ismuha Fatimah. Wa hiya rabbatul bait. Li thalathatul asyiqqa. Wa ana al-ibnu thalith. Akhi ismuhu Zaid wa ukhti ismuha Aisyah. Uhibbu usrati hubban jamman. Okey. Jadi kalau adik-adik lihat di situ, okey, ada apa-apa perkataan yang tak faham, boleh je tanya dekat ruang komen. Nanti kita akan reply komen yang mana yang tak faham tu lah, yang mana kita perlu terangkan. Okey, jadi ringkas dan mudah. Untuk kita perkenalan asas je lah. Maksudnya kita nak contoh para penonton ataupun yang adik-adik yang kena memperkenalkan ahli keluarga di kelas ada assignment, kenalkan ahli keluarga. Jadi boleh kenalkan dengan perenggan seperti ini. Okay, jadi saya kongsikan ini adalah template lah. Okay, ini template ataupun karangan pasang siap orang kata yang boleh kita gunakan untuk memperkenalkan. Jadi adik-adik ataupun para penonton sekalian boleh tukar lah dengan perkataan yang bersesuaian, nama yang bersesuaian, berapa orang yang bersesuaian. Contoh, jadi kita lihat di sini, hadhihi usrati, ini kekalkanlah sebab ini general, iaitu ini keluarga saya. Usrati saghiratun atau kabiratun. Pilih salah satu. Kalau saghiratun maksudnya tak ramai kan, sikit je. Kalau ramai ada 10 adik-beradik kan, ada 8 adik-beradik, ramai adik-beradik saya, jadi saya akan guna kabiratun kan. Saghiratun untuk sikit, kabiratun untuk besar lah, keluarga yang ramai lah.
Okey. Lepas tu wahadha abi. Okey, kita perkenalkan dulu ayah kita kan. Jadi ni ayah saya. Ismuhu namanya. Okey, adik ataupun para penonton boleh letak nama ayah kan. Nama ayah siapa. Lepas tu wahwa dan dia seorang. Okey, lepas tu kita letak pekerjaannya apa. Kalau pekerjaannya doktor, boleh letak tabibun kan. Kalau pekerjaannya askar kan, kita boleh letak jundiyun kan. Ataupun lihatlah pekerjaan dia apa. Okey. Wahadhihi ummi. Ni mak saya. Wahadhihi ummi. Ni mak saya. Ismuha. Okey, namanya. Okey, letak nama ibu ataupun nama mak, adik-adik lah ataupun para penonton sekalian. Lepas tu wahia. Okey, dia ni seorang apa? Kalau dia seorang suri rumah tangga, boleh guna balik perkataan yang saya dah kongsikan iaitu rabbatul bait. Tapi kalau dia seorang guru, kita tukar pada muallimah and ustazah ataupun tabibah, doktor, muhandisah, engineer. Kita tukar ikut perkataan yang bersesuaian. Okey, untuk kosakata pekerjaan, saya dah kongsikan juga di Instagram. Okey, boleh search, boleh cari Instagram Jom Berbahasa Asing. Okey, boleh guna di situ. Kalau lelaki, guna saja apa yang ada di situ. Tapi kalau untuk wanita, tambah ta marbutah kan. Ta di akhirnya, jadi bunyi bah kan dan sebagainya, tabibah, muhandisah dan sebagainya. Okey, dekat sini dia kata Li, saya ada berapa orang? Kalau adik-adik ada 5 orang, gunakan khamsah, 5, khamsah. Nanti saya akan ajar dalam topik nombor. Okay, kalau 4 orang, arba'ah kan. Kalau 2 orang je, kita guna syaqiqain ataupun syaqiqatain lah. Lepas tu akhi kan. Akhi, abang saya ataupun adik lelaki saya. Tengoklah. Kalau ada adik lelaki, maksudnya adik lelaki lah akhi ni. Kalau ada abang, maksudnya akhi ni merujuk kepada abang. Okay. Ismuhu nama siapa? Nama abang ataupun nama adik lelaki. Okay. Lepas tu wa ukhti. Okay. Kakak saya ataupun adik perempuan saya. Ismuha. Okay. Namanya siapa? Okay. Letakkan nama. Kemudian kita akhiri dengan ayat yang paling klise iaitu uhibbu usrati. Saya sayang keluarga saya. Hubban jamman. Sangat-sangat. Okay. Jadi selesai kita perkenalkan ahli keluarga. Jadi mudah ke susah? Tak susah kan? Mudah je bahasa Arab ni. Kalau kita belajar, ikut cara yang betul, ikut step yang betul. Saya rasa kalau anda lihat video kami, kan, perkongsian kami selama 30 minit untuk setiap episod, insya-Allah habis je episod yang terakhir, anda dah boleh dapat A1. Kan. Silap-silap, kalau usaha sikit boleh dapat A2. Lihat kepada usaha kita lah. Kan. Jadi perkataan memang banyak. Boleh lihat di kamus, boleh beli kamus, kan? Boleh tengok dekat online dictionary. Hatta sekarang ChatGPT pun boleh guna juga. Sebab masing-masing dah berkongsi maklumat yang macam-macam dah dekat dalam AI. Okay. Ni sebelum kita berakhir, saya nak kongsikan kepada para penonton dan juga adik-adik di rumah. Okay, kami ni ada beberapa program yang nak kongsikan. Okay, antaranya untuk bulan 4 ni kita ada 2 program lah. Okay, yang pertama adalah program Jom Berbahasa Jepun. Okay, pengenalan. Okay, boleh belajar pengenalan bahasa Jepun. Secara ringkas, kita ajar selama 12 jam setiap hari Sabtu, 3 jam je. Okay, bermula 25 April. Okay, boleh join. Ataupun kalau tak minat bahasa Jepun, saya nak cakap Perancis. Saya tak nak sebut croissant. Saya nak sebut croissant. Okay. Jadi kita belajar di bengkel sebutan Perancis. Boleh daftar juga bengkel sebutan Perancis. Okay, pada 25 April juga, mulanya tarikhnya, kita akan belajar dengan Umija. Orang hebat dan orang lama dah dekat Perancis. Okay, seterusnya, okay, yang ni saya memang sangat-sangat nak promote kepada para penonton sekalian, Jom Berbahasa Arab peringkat pengenalan lah. Jom Berbahasa Arab untuk peringkat pengenalan. Okay, kita akan mula kelas 2 Mei. Masa banyak lagi. Kita ada sebulan lagi. Jadi sempat lagi nak daftar. InsyaAllah saya akan kongsikan benda-benda yang asas. Tapi yang lebihnya, bila kita dapat join kelas ni secara online kan, boleh kita bertanya satu demi one to one. Kita boleh bertanya dan kita boleh dapat jawapan yang kita nak. Kan? Kalau kita tanya online ni, lambatlah juga prosesnya. Kalau secara berdepan ni, orang kata lebih berkat ilmu dia. Okay. Jadi macam mana nak join? Okay, saya dah kongsikan dengan mudah dah. Pergi dekat description YouTube ni. Okay, boleh tengok satu link. Iaitu kita namakan dia sebagai link tree lah. Link tree kan. Okay, link tree tu tekan je link tu. Nanti akan dibawa kepada satu page.
Kat situ tekan je kursus mana yang berminat. Nak join Jepun boleh, nak join bahasa Itali boleh, bahasa Arab boleh. Tekan je, lepas tu nanti boleh terus daftar dan kami dapat je info, kami terus hubungi anda. Okey. Dan di sini juga kita boleh lihat beberapa social media account, boleh follow kalau nak tahu update dan juga perkongsian yang kami akan kongsikan lah setiap hari. Okay, jazakumullahu khairan. Okay, itu saja. Jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak-banyak ala husni musyahadatikum sebab sudi menonton video ni. Tak apa, sikit walaupun ringkas, insyaAllah ilmu dia boleh bermanfaat hingga ke hari tua lah. Okay. Wa ma'assalamah ila liqa'. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Miau miau.